Setiap pagi, ada langkah yang tak pernah penat berjalan. Masuk ke kelas dengan senyuman, walaupun kadang-kadang hati sendiri belum sempat berehat. Di sinilah bermulanya 1000 cerita. Tempat ilmu disampaikan, tempat kenangan dicipta, dan tempat seorang guru menjadi lebih daripada sekadar pendidik. Apa soalan daripada anak murid cikgu yang akan cikgu dengar? Oh, soalan yang selalu saya dengar hari-hari. Cikgu, bila boleh PJ? Cikgu, kena tulis ke? Cikgu, hari ni rehat tak? Apa yang cikgu jawab? Salin le. Kenalah salin dan tulis. Dan awak akan rehat seperti biasa. Cikgu, nak selang tak? Apa jawapan cikgu? Kan cikgu dah cakap tadi, berapa kali cikgu dah cakap? Saya tanya, cikgu macam ni cikgu macam ni. Tapi dah 1000 kali cikgu cakap. Cikgu, ada koko tak? Okey, cikgu, sekarang pukul berapa? Cikgu nak pergi tandas. Cikgu bila nak rehat? Cikgu, selang tak? Cikgu, nak salin ke? Cikgu, muka surat berapa? Padahal baru je beritahu tadi. Cikgu, ni nak kena tulis tak? Cikgu, ni nak kena buat tak? Diorang tanya, cikgu, lepas ni masa apa? Kena tu. Okey, anak-anak murid Cikgu Mas selalunya dia tanya, cikgu, bila nak pergi padam? Bila nak pergi sukan? Itulah setiap hari. Okey, menjawab persoalan apa anak murid saya selalu tanya, diorang selalu tanya, cikgu, hari ni kelas ke makmal? Sebab diorang suka makmal sebab sejuk kan? Cikgu. Ya. Apa soalan yang selalu anak murid cikgu cakap? Soalan? Cikgu umur berapa? Suara cikgu kedengaran tegas. Tapi di sebalik ketegasan itu ada doa yang tak pernah putus untuk anak-anak muridnya. Okey. Sebenarnya hari guru ini saya ucapkan selamat hari guru untuk semua guru SK Jasin dan semua guru di Malaysia. Selamat hari guru. Selamat Hari Guru semua untuk warga Skeja. Alright, happy Teachers Day to everyone. Selamat Hari Guru. Okay, selamat Hari Guru kepada semua para pendidik, terutama di SK Jasin. Semua kita terus nyala rasa diri menjadi seorang guru yang komited dan berdedikasi. Selamat Hari Guru untuk semua warga SKJ. Ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Jasin. Semoga terus sukses selalu hendaknya. Terima kasih. Guru Bitara dari negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, pada kali ini kita telah pun sampai ke 16 Mei tahun 2026, tarikh keramat. Selamat Hari Guru kepada seluruh warga guru SK Jasin sekalian. Kita terus amalkan Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Guru, kami sayang cikgu. Selamat Hari Guru, sayang cikgu. Selamat Hari Guru, saya sayang cikgu. Selamat Hari Guru. Okey, murid-murid, jangan lupa kerja rumah muka surat 3 dan 4. Cikgu, muka surat 5 kena buat tak?